Assalamualaikum. Hari ini saya menyemai pokok akasia ataupun namanya pokok gelam. Saya telah kutip dekat tepi-tepi jalan tadi, perumahan tu. So saya cabut anaknya dan saya semai dekat sini. Ni pun ada belen lagi. Ada lagi belen. So saya akan bubuh air supaya dalam 2 hari ni sempat saya menanamnya. So pokok gelam ni, kelebihannya adalah apabila kita ternak kelulut, di waktu pagi dia akan keluarkan nektar dekat sini. Bukan pagi lah, petang pun dia keluarkan nektar juga. So kelulut akan ambil daripada ketiak-ketiak daun ni untuk membuat madu lah. Dia ambil resin ke? Bukan resin, dia ambil nektar. Macam tu lah akasia. Kalau kawasan perumahan dekat Selangor ni banyak sangat. Dan satu lagi kegunaan pokok akasia ataupun gelam ni, bila dia dah matang pokok tu, kita boleh ambil batang pokok tu, kita boleh keringkan, potong-potong, kita buat untuk smoky, untuk daging untuk buat panggang. Dia punya aroma padu. Okey, itu je. Assalamualaikum semua. Bye bye.